Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak tengok satu persimpangan yang sangat penting untuk Bandar Johor Bahru. JB sekarang ni dia ada satu pilihan yang kritikal. Sama ada nak laburkan berbilion ringgit untuk satu projek kereta api mega atau pilih sistem bas yang jauh lebih murah dan lincah. Pilihan ni ia akan tentukan rupa pengangkutan awam JB untuk bertahun-tahun akan datang. Okey, jom kita terus masuk ke soalan utamanya. Di satu pihak, kita ada projek kereta api mega bernilai 16.7 bilion ringgit. Di pihak yang lagi satu rangkaian bas yang cuma berharga 50 juta ringgit. Inilah dia, dilema David lawan Goliath yang jadi teras kupasan kita hari ini. Johor Bahru kan tengah pesat membangun dan macam bandar-bandar lain yang tengah naik, ia pun tengah pening kepala dengan masalah kesesakan lalu lintas. Benda ni memaksa perancang bandar untuk fikir betul-betul pasal sistem pengangkutan awam. Dan sekarang, ada dua idea yang sangat berbeza atas meja rundingan. Baiklah, mari kita mulakan dengan benda yang paling senang nampak. Duit. Beza kos antara dua sistem ni bukan sikit-sikit tau, tapi sangat-sangat besar. Dan jumlah ni, ia boleh tentukan ke mana arah tuju pembangunan bandar. 16.7 bilion ringgit. Cuba kita hadam nombor tu sekejap. Ini anggaran kos untuk infrastruktur projek LRT sahaja. Satu jumlah yang memang cukup besar untuk ubah landscape satu bandar. Dan sekarang kita tengok nombor ni pula. 50 juta ringgit. Ini anggaran kos untuk beli 100 buah bas mini yang baru. Perbezaannya memang ketara gila. Dengan kos satu LRT tu, kita sebenarnya boleh biayai lebih daripada 300 rangkaian bas mini macam ni. Banyak tu. Carta ni tunjukkan dengan jelas betapa besarnya beza kos ni. Sebelah kiri, nampak tu kos LRT yang melambung tinggi. Tengah-tengah tu pula kos untuk ART, ni macam tram tapi tak pakai landasan. Dan kanan sekali, kos bas mini yang hampir macam tak nampak langsung sebelah gergasi-gergasi ni. Ini bagi kita perspektif sebenar tentang skala pelaburan yang tengah kita bincangkan. Seterusnya, jom kita beralih dari soal kos kepada cara ia berfungsi hari-hari. Macam mana kedua-dua sistem ni akan berjalan dalam realiti seharian bandar kita? Kat sinilah perbezaan antara rel yang tetap dengan laluan bas yang fleksibel tu jadi sangat-sangat penting. Jadi, senang cerita macam ni. Sistem rel ni, dia terikat pada landasan dia. Kalau ada kemalangan ke, pokok tumbang kat atas trek, habis satu laluan boleh tergendala. Sebaliknya, bas mini ni saiz dia kompak, dia boleh tukar laluan dengan senang, menyelit masuk jalan-jalan kecil dan cepat sesuaikan diri dengan apa-apa keadaan. Jadi, apa maknanya semua ni untuk anda sebagai penumpang? Maksudnya, kekerapan bas yang lebih tinggi, masa menunggu pun jadi lebih pendek, mungkin dalam 5 ke 10 minit je waktu puncak. Ia juga bermakna bas boleh sampai lagi dekat dengan rumah anda dan servis takkan terhenti terus hanya sebab ada satu halangan kat depan. Kan lebih bagus macam tu? Okey, sekarang kita sentuh topik yang paling dekat dengan poket kita semua, kos sara hidup. Sebab secanggih mana pun satu sistem pengangkutan tu tak ada gunanya kalau orang ramai tak mampu nak naik kan? Cuma tengok beza yang sangat-sangat dramatik ni. Pas bulanan tanpa had untuk bas mini dianggarkan cuma sekitar RM30 je. RM30 bandingkan dengan pas bulanan LRT atau ART yang boleh cecah sampai RM200. Bagi pengguna harian, ini jimat lebih RM170 sebulan. Banyak tu, boleh buat belanja macam-macam. Dan bukan itu saja, model bas mini ni juga mencadangkan perjalanan percuma untuk golongan macam pelajar, warga emas dan orang kurang upaya. Ini menjadikannya bukan sekadar pilihan pengangkutan, tapi juga satu alat sosial yang inklusif, yang betul-betul tolong ringankan beban rakyat. Seterusnya, satu soalan penting yang kita kena tanya. Adakah penyelesaian mega ni betul-betul sesuai dengan saiz dan keperluan sebenar Johor Bahru sekarang? Atau dalam erti kata lain, adakah kita perlukan tukul besi untuk pecahkan sebiji kacang? Untuk bagi konteks sikit, jom kita bandingkan. Lembah Kelang dengan populasi lebih 9 juta orang memang perlukan rangkaian LRT yang besar. Tak boleh nafikan. Johor Bahru pula populasinya sekitar 1.1 juta orang. Jadi, ini timbulkan persoalan. Adakah pelaburan dalam sistem mega macam LRT ni satu langkah yang terlalu awal? Data ni menyokong persoalan tadi. Ramai pakar pengangkutan awam setuju yang sistem rel ni hanya jadi betul-betul efisien bila populasi bandar tu dah lebih 5 juta. Kalau kita bina LRT sekarang, ada risiko besar projek ni akan jadi gajah putih. Projek mega yang mahal, gah, tapi akhirnya tak ramai yang guna. Sayang kan?
Tapi, jangan salah faham. Cadangan bas mini ni bukan untuk gantikan semua sistem pengangkutan lain. Bukan macam tu. Sebaliknya, ia dilihat sebagai satu komponen penting yang melengkapkan rangkaian pengangkutan antarabangsa yang lebih besar. Di sinilah konsep sistem pengumpan atau feeder system masuk. Tugas dia senang je. Untuk kutip orang ramai dari kawasan perumahan mereka, hantar ke stesen transit utama dan dari stesen tu, bawa mereka balik ke rumah. Simple. Dan hub transit utama di Johor Bahru tu tak lain tak bukan ialah stesen RTS Link ke Singapura. Stesen ni dijangka akan kendalikan 10,000 penumpang setiap jam pada waktu puncak. Cuba bayangkan, ramai betul tu. Tanpa sistem pengumpan yang cekap, memang akan jadi sesak teruk dekat kawasan stesen tu nanti. Slide ni tunjukkan dengan jelas macam mana perjalanan yang lancar tu berfungsi. Okey, bayangkan, bas mini datang ambil anda dari depan taman perumahan, bawa anda dengan cepat ke stesen RTS dan dari situ, anda terus boleh sambung naik kereta api ke Singapura. Ia selesaikan masalah perbatuan pertama dan terakhir yang selalu jadi punca orang malas nak naik pengangkutan awam. Jadi, kita kembali kepada soalan asas tadi. Pilihan di depan Johor Bahru ni bukan sekadar pilih antara bas atau kereta api, tapi ia tentang visi masa depan. Adakah Johor Bahru mau jadi sebuah bandar yang gah dengan projek-projek infrastruktur mega ataupun sebuah bandar yang dibina atas penyelesaian yang praktikal, mampu milik dan paling penting berpusatkan keperluan harian rakyatnya? Pilihan itu akan membentuk Johor Bahru untuk generasi-generasi akan datang.